Bos kena tanya sikit staff-staff, korang nak balik awal ke ataupun korang nak buat kereta ni, ke korang ada girlfriend ke apa nak pergi tengok wayang? Badang? Ni badai ni. Ha? Boleh belaka mana-mana boleh ha? So saya tak paksa diorang diorang yang bersukaria kat sini. Tadi dah bagi makan, semua cukup. Hari-hari bagi makan kan. Sampai gemuk-gemuk semua belaka. Assalamualaikum, saya Number One. Hari ini saya akan membuat sambungan dalam penceritaan Honda Civic ini, di mana arch kita dah siap. Nanti kita mungkin fiberkan. Saya ada dua orang pembuat boot dekat sini, Iwang dengan Izani. Mereka dulu sebelum bekerja dengan Raiba Auto, mereka adalah pembuat boot. Dia orang pandai pakai fiber. So saya nak pakaikan skill Iwang dengan Izani untuk buat fiber ni, kasih dia balance kasih nampak licin sahaja. Okey, setelah kita membuatkan arch ini ataupun kita panggil dia white body, saya akan design satu skirting kat sini. Kalau sempat saya nak buat bumper sekali, bumper depan lah, janggut. Lepas tu bahagian belakang pun nak kena balance sikit. Saya saja nak bagikan dia punya body ni panjang sikit lah, sebab bumper original dia sampai sini So saya nak pakai bumper original tu, saya nak sambung. Bumper belakang pun original dia sampai sini. So bawah ni saya nak tambah macam skirting sikit. Saja saya buat macam tu untuk dapatkan kepanjangan sikit. Saya tak nak dia terlampau pendek sangat. Nampak dia gemuk, pendek, hitam berjerawat. Gemuk, pendek, lebar, dia panjang sikit. Gemuk, rendah, panjang dan tak apa-apa. Okay, so you guys stay tune. Okay, itu saja.
Okay guys, skirting fender white body dengan bumper janggut bawah ni. So saya membuatkan bahagian bawah ni tak bulat sangat, tak banyak bentuk sangat. Saya memilih konsep simple. So saya ada dua jenis engineer kat sini. Itu engineer Apis. Mana engineer Apis? Engineer Apis membuatkan sisik bahagian sini. So di mana kita letak sebatang. So nampak macam sisik sini. Dan engineer Putra. So dia pakai kertas. Dia tekap ni dulu, lepas tu dia potong, letak dekat atas besi plate. Dia potong ikut tekap tu. Okey lah, dapat kemas. Tapi ni dia tak ada sisik lah. Tapi walau bagaimanapun kita nakkan bentuk dia je. Nanti kita simen kan, lepas tu hilang lah sisik tu. So ada dua jenis engineer lah kat sini. Engineer ke? Designer lah orang kata. Okey, lepas ni saya akan mungkin berpindah ke dalam, buka dashboard, ataupun kita settingkan bahagian enjin, head cover, dia punya distributor dan sebagainya lah, ataupun boleh buat serentak. Okey, banyak lagi cerita-cerita je lagi yang akan mendatang. So siapa yang minat dengan kereta Civic First Gen saya, boleh follow. Saya akan update hari-hari. So sebab orang kata dah macam drama sinetron. Saya punya kru-kru ni pun memang, korang ni, sebab ada orang komen, bos kena tanya sikit staff-staff, korang nak balik awal ke ataupun korang nak buat kereta ni? Korang jawab sekarang. Ke korang ada girlfriend ke apa nak pergi tengok wayang? Aku tak paksa. Ni aku jawab dalam video terus. Ada orang nak balik awal ke? Badang? Ni badai ni. Boleh belaka mana-mana boleh lah. So saya tak paksa diorang. Diorang yang bersukaria kat sini. Tadi dah bagi makan, semua cukup. Hari-hari bagi makan kan. Sampai gemuk-gemuk semua belaka. Okay, thank you so much for watching. Raibo Auto, whack the corner.